pergi mana, Tash? Tash masuk bilik dia dah tak ada. Maksum, betul ke Dela tak cakap apa-apa dengan Maksum? Tak ada, Puan. Maksum pun tak perasan. Rasanya lepas subuh dia keluar. Tash, call lah Dela tu. Kalau Nima tak angkat. Kenapa pula sampai tak angkat? Ya Allah, Mama risaulah macam ni. Tak angkat juga. WhatsApp lah dia. WhatsApp. WhatsApp. Ma, typing Ma. Kalau dia typing tu maknanya dia nak bagi tahu lah dia dekat mana tu kan. Kenapa lambat sangat? Apa dia cakap? I don't know. Still typing. Assalamualaikum, Makcik. Waalaikumsalam. Saya minta maaf, Makcik. Saya yang reka cerita pasal Tashrik. Makcik dah janji dengan Alisa. Makcik tak boleh bagi tahu sesiapa pun dekat mana dia sekarang. Makcik, saya kesian dekat Tashrik. Sebabkan saya dengan Arif, dia terpaksa benci orang yang dia sayang, Makcik. Makcik, kalau betul-betul Makcik sayangkan Alisa, sayangkan Tashrik, Makcik tolonglah saya, Makcik. Saya merayu sangat, Makcik. Saya minta maaf, Makcik. Dah ngantuk dah dia ni. Tash, ada tak je jawab call? Daripada tadi Mak typing. WhatsApp pun tak ada reply? Tash tak rasa bersalah ke Tash? Okey, Tash silap. Salah Tash. Tak layan dia macam isteri Tash. Tapi Tash rasa tak patut pun buat macam ni, Ma. Itulah. Mama dah cakap daripada dulu lagi kan. Hati perempuan ni bukan macam hati orang lelaki. Kena jaga elok-elok. Jangan samakan dengan apa yang Tash fikir. Cakap sikit, elak. Cakap sikit, elak. Thank you.
Bapak dia nak mandi Papa Arah. Bapak dia nak mandi. Hei, basahlah Papa. Bapak dia nak mandi Papa. Papa sejuk lah, dia mandi seorang. Bapak tak mandi. Hei! Oh! Ya, dapat dia! Dapat dia! Ya!